Hi guys, welcome back to our YouTube channel yang bernama Sanji dan Ikaru. Sanji and Ikaru. So, hari ini kita akan buat video apa? Sebelum itu, korang perlu buat apa dulu? Subscribe, like, komen dan share. Share? Apa dia ni? Dia merepek Okay, so jangan lupa untuk like, comment dan share and then subscribe channel Sanji and Ikaru. So, okay, sebelum korang nak tekan subscribe tu, korang share dulu kat semua kawan-kawan korang. Dan dan bagi sokongan yang baik, padu dan kilat. Okay, so hari ni kita akan buat video yang bertajuk 5 haiwan yang boleh melihat makhluk halus. Hari ni kita akan buat video yang bertajuk 5 haiwan yang boleh nampak makhluk halus. Macam saya lupa apalah. Saya tak tahu apa saya lupa. Lupa? Sekejap. Awak cakap ada tetamu kan? Aduh, kita dah lupa tetamu kita lah. Aduh, sabar ya, kita akan panggil tetamu kita dalam kiraan 1, 2, 3. So, inilah tetamu kita, iaitu Satya deh. So, hari ni kita ada 2 tetamu ataupun dikenali sebagai 1 tetamu. So, nasib baik saya ingatkan. nasib baik diingatkan. Kalau tak, kita dah tak ada dah tetamu ni. Mungkin tetamu tu duduk kat luar je. Okay. So, Satya dah tahu tak kita nak buat apa hari ni? Tak tahu. Lepas tu, macam mana dia boleh jadi tetamu kalau tak tahu? Itulah, tak tahu. Bukan kita dah bagi tahu ke? Mungkin dia lupa kot. Okay, so kita ingatkan balik kepada tetamu kita. So, hari ni Satya, kita akan buat video yang bertajuk 5 haiwan yang boleh nampak hantu. Okay? Okay. So, 5 haiwan sahaja hari ni kita akan buat. So, kita akan cakap dekat, kita akan terangkan kepada seorang-seorang. Okay, seorang-seorang akan terangkan. Seorang-seorang akan terangkan pula. Seorang-seorang akan bagi tahu nama yang boleh nampak hantu. Sebab kita orang dah senaraikan menggunakan Google ataupun dikenali sebagai ChatGPT. Kawan kita lah tu. Okay, so haiwan yang pertama. Okay, kita tanya kat Ikaru lah. Senang. Okay, haiwan yang pertama, apa dia Ikaru? Kucing yang boleh nampak hantu. Okay, so kucing ni, dia apabila nampak hantu, dia akan mengiau di tempat yang kosong. Okay, maksudnya di tempat yang kosong dia akan mengiau. Dan kucing sering dikatakan boleh melihat makhluk halus. Nampak? Kucing yang comel-comel pun yang boleh nampak. Boleh nampak apa? boleh nampak makhluk asul. Makhluk alsa? Makhluk asul. Halus. Makhluk halus. Bukan makhluk alsa. Itu lain. Okay? So, kucing ni memang comel tapi dia ada kelemahan dia. Okay? So, apa lagi? Dalam kepercayaan Melayu dan juga Jepun, kucing dianggap sensitif. Okay? Sensitif apabila makhluk halus datang ke rumah ataupun tidak datang ke rumah, dekat luar rumah pun sama. Dia sangat-sangat sensitif dengan makhluk halus. Okay? So, next kita akan tanya kepada next kita akan tanya kepada Satya. Okay, let's go. Anjing. Okay, anjing. So, anjing juga boleh nampak benda tu. Okay, boleh nampak benda tu. Okay. So, anjing dikenali kerana deria bau dan
pendengaran yang sangat tajam. Okey. Deria bau dia sangat kuat dan deria pendengaran dia sangat tajam. So dia boleh dengar apa sahaja. Okey. So next ialah anjing menyalak atau merenung di ruang yang kosong bila ada benda tu. Okay. So next, dalam beberapa budaya seperti Hindu dan Barat, anjing dianggap penjaga. Okay. So, okay, maksudnya macam security guard ke macam tu lah. Okay, lebih kurang. So, okay, kita hari ni saja-saja je nak buat konten ni. Kita tidak kacau benda-benda macam tu. Kita saja nak bagi tahu sahaja, okay? Apa yang ada, apa yang tak ada. Bukan kita kacau, okay? Lagipun semua orang cakap buat horror video dengan Hikaru. Sebab tu lah. Banyak komen yang cakap buat horror video dengan Hikaru. Banyak. Okay, so next saya akan tanya diri sendiri saya, iaitu seterusnya adalah ular. Okay, ular, ada kepercayaan lama bahawa ular dapat merasai tenaga gaib atau auranya. Okay, ular dikaitkan dengan penjaga tempat keramat atau nenek moyang. Okay, dia adalah penjaga. Okay, penjaga. Kenapa ni? Alamak, dia takut pula. Okay, tak apa. Kita lupakan sahaja. Kita just nak kongsikan sahaja. Bukan kita nak ingat sampai tua. Okay, bukan. Kita just nak kongsikan, lepas tu kita lupakannya. Okay. So, next kita tanya balik ke Hikaru. Okay, kita akan tanya balik ke Hikaru. Next, haiwan yang seterusnya ialah burung hantu. So, kita dah tahu dah, burung hantu. Dah ada perkataan benda tu. Okay, so burung hantu simbol kematian atau petanda roh hadir. Okay, so bunyi seruan burung hantu di malam hari. Okay, so dia buat bunyi tu pula, kita kasi diam je. Kita tak payah cakap benda-benda macam tu. Okay, so Okay, itu adalah burung hantu. So, semua bawa bertenang. Okay, semua bawa bertenang. Jangan fikir banyak-banyak. Okay, kawan. Okay, korang dekat tengah tengok video kita sekarang ni, jangan takut. Kalau korang takut, kita orang pun akan takut. Betul? Sebab kita orang 3 orang. Korang ramai akan tengok. Korang ramai. Kalau kat rumah malam-malam jangan tengok benda ni. Tengok waktu petang ke, waktu pagi ke, waktu petang macam tu. Jangan tengok waktu malam. Sebab kalau siapa yang tengok waktu malam, memang dia akan takut. Okay, so seterusnya. So, ambil nasihat ni. Okay, ambil nasihat ni. Jangan terburu-buru lah. Okay. So, haiwan yang next ialah, saya akan tanya diri sendiri saya. Okay, iaitu next ialah kuda. Okay. Kuda boleh nampak hantu. Okay. So, next. Dikatakan boleh resak, menendang atau renggan bergerak bila ada benda tu. So, dia akan menendang tempat yang kosong apabila ada ini. Okay. So ini adalah 5 haiwan yang saya dah sebut. So 5 haiwan kita dah sebut. So hari ni sepatutnya saya tak sihat tau. Sumpah tak sihat. Mata bengkak, mata merah, lepas tu batuk, sesama, semua ada. Tapi saya tetap nak buat video untuk korang. Sebab lama tak buat video. Sebab dah 11 hari dah kita tak buat video. So hari ni kita upload. Esok kita upload video. Ataupun hari ni kita akan upload video. So korang jangan lupa untuk tengok. Dan jangan lupa untuk like, comment and share and subscribe. Kita orang susah payah sangat. So kita akan bagi ke Hikaru pula.
Besok mungkin tak tahulah buat video apa. Tapi kalau boleh buatlah bila-bila. Tak penting kot. Okay. Okay, tak apa. So, kita akan next video kita akan ada lagi menarik, lagi tertib. So, kalau korang nak lagi vlog ke, main game ke, main apa-apa ataupun main blade-blade ke apa seperti macam tu, korang boleh komen dekat bawah terus. Dan jangan lupa untuk like, comment dan share and then subscribe. Dan jangan lupa untuk sokong kita punya YouTube channel. Okay, yang bernama Sajid Anikaru yang belum naik subscribe lagi. Subscriber kita orang baru 26 sahaja. Bukan ramai sangat, tapi okeylah, bersyukur dapat 26. Yang bagus itu. Okay. And then kita berterima kasih kepada tetamu kita sudi hadir pada malam ini. Okay, sudi hadir pada malam ini. So, majlis kita orang akan mengakhiri dengan ribuan terima kasih kepada korang semua. Okay, tolong cakap ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih semua. Okay, thank you. Ribuan terima kasih semua. Okay, atas tengok video korang. Video kita. So, itu saja nak cakap. Kita jumpa di next video. Bye.